Dia jual apa? Ular. Ular 1 kilo RM3. Mana ada ular? Kalau lesen semua. Dia jual minyak paket gula tepung. Ada Minyak dia berapa jual? Satu berapa? 13. Ha? 19 ribu. 13, 90 sen. Ini 30 sen. You kata 90 sen. 13 ribu. Saya silap you mau tipu Ini kena harga dekat sini. Bukan dekat sana. Saya jual 13. Tak, you cakap 13.9 dengan confident. Tak tu saya kata harga kena sini. Ini tak ada harga salah Okey. Baik. Salah Kita compound. Telur apa jual? Kilo 14 ribu. Mana harga? Harga 8 ribu. Saya tanya kat sini harga mana? 14 ribu. You sudah cakap tak betul lah. A, B, C. Ini bis. Mana dia B? Ni jual ke tak jual? Ada jual bos. Jual kan? Sini Jual kena ada harga. Salah lagi dua. Salah salah. Mana? Gas mana gas? Tanya dulu, gas berapa jual? Betul-betul, jangan takut-takut. 25. 15 ribu. You kata 25, you mau tipu saya lagi Sudah 2 kali. Sudah rakam. You cakap saya harga 25. Sudah tipu, 2 tipu. 2 kali tipu. Harganya dekat situ, kenapa harga dekat sana? Tong dekat situ. Harga dekat sana. Ni bawang mana harga ni? Sini. Tak usah simpan. Berapa? 1 kilo berapa? 5 ringgit bos. 5 ringgit. Mana harga RM5? Tunjuk. Mana RM5? Mana RM5 ada tak ada? Ini hari kalau tak ada, kita habis. Ke tak ada? Salah. Compound. Okey. Harga. Mana harga? Tak ada juga. Salah lagi. Mana barang yang tak ada harga, kita bikin tindakan, kita compound. Boleh? Faham? Di kesalahan di SSM, depan signboard tu tak ada nombor SSM. Nombor kecil tu tak ada. Nombor kecil tu tak ada. Okey. Saya turun sign. Untuk bahagian pemaju dan pemanjung, pertamanya penggunaan transaksi adalah transaksi lama. So kita akan buat pindaan untuk transaksi baru untuk jual dulu minuman keras, runcit. Sekarang ni pergi lesen menjual minuman memabukkan, beer and stock. So satu lagi untuk kesalahan iklan, dalam lesen you ada satu, tapi you pamer 2. So kita akan keluarkan satu compound untuk iklan tanpa lesen. Sebab kesihatan untuk aspek kami ni kita cek produk yang tamat dari liput lah. Kalau kita setakat kita pemeriksaan tadi kita detect 2 produk yang jual di sekitar sini expired. Ini macam sini 28 bulan 2 26. Ini bulan lepas. Yang ini tahun lepas. Bulan. Ini tahun lepas pun ada. 2025. Ini bukan ni. Ini dah sudah teruk ni. Ya, tengah expired dia 31 hari bulan 10. Untuk produk ni, 2 ni kita akan sita. Satu notis kita keluarkan bahawa kesalahan expired lah. Okay. Kita ada lagi satu compound untuk bawa kaulah produk merokok. Tiada papan tanda larangan merokok. Yang antara kita detect dua atas tu lah. 2 compound. Ular 1 kilo RM3. Mana ada ular? Sini mari. Mari. Ular. Ubi. Ini bukan ubi. Ini apa? Ular. Salah, ini bahasa Malaysia pun salah. Nanti orang keliru baik. Sehingga you jual ular, saya mau beli seekor 2. Tapi ini ular mahal sikit. RM4, sana ular RM3.